akan dia itu, yakni akal perempuan itu, kata harus kahwin kemudian daripada iddahnya iddah perempuan. Jadi bila isteri yang ditolak oleh seorang lelaki habis iddah dia, maka si suami ni nak kembali dengan menikah. Bolehkah? Boleh, tidak ada masalah. Cuma kalau dia tu ada tolak dah satu, dia akan bawa marilah. Maksudnya tinggal dua lagi. Tolak. Gitu. Ada kalau kata dah habis waktu iddah dia nak kahwin, itu perlu pada mas kahwin hak baru. Perlu pada akad yang baru. Kecuali belum habis lagi iddah, maka boleh terus rujuk tanpa kepada akad dan mas kahwin yang baru. Dan apabila mentolak oleh orang yang merdeka 3 tolak. Maksudnya habislah tu, paling banyak 3. Atau mentolak oleh sahaya 2 tolak. Dia tolak bagi sahaya, dia paling banyak ada 2 saja. Ya sebab dia separuh daripada orang merdeka, okey. Jadi 2 lah. Nescaya tiada halal perempuan itu baginya, bagi seorang yang mentolak, yakni suamilah, melainkan daripada 5 perkara. Kecuali 5 perkara ni buat. Kita baca dah ke sini. Dah lagi dah. Lain kan. Suruh ada kecek dah masalah. Syarat pada nak kembali perkahwinan bagi perempuan yang telah kita tolak baik. Maksudnya telah tolak 3. Macam mana cara? Ini lepas pada orang perempuan itu sendiri setuju lah muka dia nak menikah ni. Dia kalau perempuan yang dara, dia tak perlu pada persetujuan dia. Memadai dengan tok wali dia nak kahwin ke dia, sah. Tak perlu dia setuju, tak setuju. Cuma sunat je lah. Bicara beroyak sepatah dulu. Sebab dia anak dara. Ada pun anak yang janda dah, anak perempuan yang janda dah, maksudnya pernah kahwin dah. Kalau nak dikahwin ke dengan mana-mana orang, tidak ada kuasa bagi wali mujbir, ayah dan datuk. Kecuali dengan persetujuan dia. Itu beza antara sayyid dengan bikir. Sayyid ni hak janda, bikir ni hak dara. Baik, jadi hak ni lepas pada menikah tolak 3, tok lelaki ya bodek semula agak, hak isteri pun duk kasih lagi ke tok lelaki ni ya. Boleh dengan syarat 5 tadi baru boleh menikah semula. Pertama, selesai iddah perempuan itu daripada lelaki pertama, suami dia yang pertama tu, dia selesai dah iddah daripada suami yang pertama. Maksudnya berapa lama? Salah satu guru, 3 kali suci. Ada orang kata, yalah, dia kata dalil ni kita ambil hak mana disebut dalam ayat ya. Dia hak dalam ayat sendiri dia mau faham qat'i jelah. Ya kadang-kadang ulama ni dia berkhilaf juga. Misal salah satu guru antara mazhab Syafi'i dengan mazhab lain. Mazhab Syafi'i kata salah satu guru itu kena pada 3 kali suci. Setengah mazhab kata 3 kali datang haid. Napa pada? Maksudnya di situ tu dah ada khilaf dah ulama. Ulama kata kita tak guna pada pandangan-pandangan khilaf tadi. Ya, kuruk tu sendiri. Dia mengambil apa makna kuruk tu sendiri. Tentu sekali kalau ambil kata suci. Tu pandangan Imam Syafi'i dah tu. Jadi setengah demo ni nak ambil mudah ilmu agama hak zahir-zahir begitu ya di ayat di hadis. Tak betul lah. Sebab orang mengaji ayat Quran ni, ulum tafsir Quran ni, dia ada di sana ayat yang dinasahkan pada hukum, tidak dinasahkan pada lafaz. Pada lafaz masih ada ayat dia. Tapi pada hukum tak pakai dah. Ada dalam Quran. Apa tu?
Misal orang perempuan yang mana mati tok laki dia, dia kena tinggal iddah selama setahun. Dari surah Baqarah tu mai iddah nyata. Sedekah itu telah dinasah ke hukum dia dengan ayat yang lain kata kena tinggal ke iddah, dia tinggal ke maksudnya kena tunggu ke masa iddah bagi perempuan mati tok laki ni 4 bulan 10 hari. Lepas tu nak guna ayat Quran hak mana? Sudah kerja. Ayat Quran dua-dua ada dalam Quran laka-laka. Sebab tu kita nak kena guna kaedah. Boleh hitung kau dua-dua. Orang Tino kena edah setahun kalau tok laki mati. Ayat lain main kata 4 bulan 10 hari. Boleh hitung. Lagu mana? Jadi ayat ni nasah dah hukum tapi lafaz masih tetap. Sebab tu kita kena guna mengaji dengan kawaid kaedah-kaedah dia. Dia melihat kepada huraya mufassirin. Tak boleh dengan semata tengok dalam Quran ada tak? Ada tersebar video sehari dua ni tak? Anak murid tanya Tok Guru, kita ni macam mana perbahasan dalil qat'i, dalil zoni. Dia kata tak ada. Dalil ni qat'i laka-laka dah. Tak ada hak zoni, tak zoni ke apa semua. Apa hak jelas dalam Quran? Hak tu yang kita amal. Nak amal lagu mana dua ayat ni? Kalau mau jadi murid tu bertanya pula Tok Guru tu. Nak amal mana dua Tok Guru? Sedangkan ulama mufassirin ayat dah kata ini nasah pada hukum tapi tetap pada lafaznya Al-Quran. Ya kalau nak ambil zuhir gitu, tak payah ada dah ulum-ulum hak lain ni. Tak payah ada dah mustalah hadis, tak payah ada dah jarah takdir. Orang duk you duk ngaji benda ni agaknya orang duk pondok duk you ke mana. Tak payah ada dah ulum tafsir ke apa semua Quran, tak payah ada. Tapi tetap orang pelajari. Inilah orang hak reti sebenar ilmu. Habis itu. Jadi pertamanya iddah. Iddah sesat iddah dengan suami pertama iaitu 3 kali suci. Yang kedua berkahwin perempuan itu dengan suami yang lain. Dengan rela dia lah. Dia cari hak tak betul stesen. Tujuan apa? Tujuan biar tak dekat lama. Muka kita nak pulak. Tak boleh gitu. Ya perkahwinan hak sah pada syarak. Perkahwinan hak sebenar. Lepas tu lepas pada kahwin tu, dia tak boleh nak cerai selalu. Yang ketiga syaratnya, wati suami yang baharu akan dia akan perempuan pada kubulnya, pada jalan depan perempuan ni. Suami hak baru tu. Dia kena berlaku setubuh, kena ada malam pertama. Tak boleh pas nikah, dia mau cerai bini kahwin. Tak. Dia kena duduk dulu. Kalau bahasa berlapik kak, hingga merasa manis madu dulu. Tu. Manis hak ni weh. Ada lah hak dulu. Hak dulu tak manis dah tapi hak ni manis lagi. Baru tahu. Langit tinggi ke rendah. Dah panas sangat nak cerai 3 nah. Sebab tu setengah-setengah Tok Kodi, Tok Imek apa, ginilah kalau susah tak jumpa orang kat dia kata, piambo lah nikah bini demo. Kena ke dia? Kena. Kena ke dia. Dah tak jumpa orang ni tak apalah, piambo lah. Piambo lah. Apa lekat. Tak ada. Apa lelaki dulu. Yang keempat bercerainya perempuan daripada suami yang baharu. Lepas pada ia setubuh dah malam pertama kau, ikutlah berapa malam pun. Moga bini dia dah. Ikut dia nak duduk lama mana pun. Lepas tu tok laki kedua ni cerai ke bini dia dengan rela. Bukan dengan paksa. Cerai cepat weh bini kahwin tu. Maaf weh semalam tidur awal. Tak boleh nak paksa dia. Dia lah tidak awal tu dia lewat. Dia nak cerai masa mana ikut dia. Moga bini dia bukan bini kita. Kenapa? Yang kelimanya selesai iddahnya. Keempat bila bercerai dengan tok laki hak nombor 2 tu. Tok laki nombor 2 adalah hati nak cerai ke bini dia saat ni.
kelima selesai iddahnya daripada suami yang baharu. 3 kali suci pula. Barulah tok laki pertama tu boleh nak masuk untuk kahwin bini dia hok lama ni. Apa? No, gini sekali dak dah habis. Ha. Kok mudah nak curah kak. Tolak mu 3 lalu dah. Allah Ustaz, mana ya kak amba tolak bini amba. Waktu tu amba marah. Waktu tu dah tak ada orang. Bini ni nak suka-suka. Dah tu dah marah. Kawal lah emosi kita. Ni. Nak tolak 3 selalu. Sebab tu agama bagi 3. Tak bisa. Supaya kita bila tolak, kita mikir. Kesik juga bisa ke. Hagi rujuk. Apa? Dia tolak pula. Kesik hidup saya. Hagi rujuk. Tolak lagi. Tak ada arah dah lah. Kenapa? Itu tujuan 3. Ni kita tu nak habis 3-3 sekaligus. Itu biasa lah. Kita nak cari ustaz dengan tak ada ke ustaz anak-anak murid hok boleh nikah dengan tok laki amba tu. Ada tu kita cari duk pondok kita cari. Amo masa duk pondok dulu ada dah lah. Moy tok guru kata amo nak ngaji tok guru. Tok guru tanya tawadah. Boleh ke ni? Dia mau minta tolong. Ambo tak tahu gajah rima lagi masa tu. Muka kita tak ada mikir dengan nak menikah gapo semua ni. Tok guru tak berani mengotok guru pada bini dah. Tok guru tak berani. Suruh anak murid anak murid tak ada bini lagi. Tapi tok guru tergerak. Ni. Kita ingat juga tu. Sabar kata. Ada orang mari cari pondok. Dia ingat lagu mana untuk pakai pondok ni. Dia ingat biasa-biasa. Ada. Kan tak boleh pulak bini baru tahu. Dia ingat mana. Orang ada pondok banyak amalan ni. Dan tu jadi nak ayat katanya cukup kelima-lima syarat ni baru boleh nak kahwin semula. Janganlah buat mudah sangat tu. Dan sekholok tebu tolak iaitu bercerai ia isteri dengan gantinya dengan gantian yakni dengan bayaran. Bayaran tu yang maklum daripada isteri atau lain pada isteri. Misal ayah dia ke kata tolaklah anak aku tu. Tak, aku tubuh tolak dengan harga 10,000. Ataupun bini tu dia kata abeh cerahlah kita abeh. Nampak tak hidup sekali dah kita. Tak apa, kita bayar 10,000. Nanti banyak tubuh tolak. Tubuh tolak. Mo ni ada dengar demo cerita lah pengalaman demo masalah untuk lelaki bini ni. Muda-muda pun demo cerah dah. Tak apalah masalah gapo tu. Cumanya hok pihak perempuan ni hok mak orang tina gapo dia dak yang kata hok jatuh ni tak juruh lah. Sebabnya bila pergi mahkamah dia bukan kata cerah saja, dia nak minta duit nah pula daripada perempuan tu. Ni yang kata tak juruh alik jatuh ni hok alik perempuan apa. Hok alik jatuh pula mari cerita dia kata dia letak bayaran tu supaya tak berlaku cerah. Nampak. Nak salah hok mana? Supaya tak berlaku cerah. Ada demo minta nak berlaku cerah. Kita tak say. Kita nak bersama lagi. Walaupun ada masalah sekian-sekian. Tapi dah minum nak cerah kan? Kita minta bayar hingga demo suruh. Tak boleh nak bayar. Dia tak nak cerah lah. Hak alik apa nampak? Memang tak jurus semua tu. Kalau cerah, lepas tu minta pulak bayar berapa semua. Ya lagu tu lah masalah di rumah tangga ni masa nak menikah kat comel berlaku lah. Keduk wangi lagi. Masa belum nak menikah tu lah. Dan lepas tu gak Allah. Pakai minyak atar mana sekalipun. Usuk berlaku dah minyak atar. Jadi lagu tu lah nak buat lagu mana. Tu ujian lah. Ujian. Pasal dia lah nak buat benda molek ni banyak ujian. Nak buat benda tak molek tak ada ujiannya.
Tu tengok orang gedek gewek. Ada ujian apa? Gewek lagi mari ke apa semua. Bila kita buat penahalan dekat, memanglah akan ada ujian besar. Boleh tebuh tolak minta bayaran daripada isteri atau lainnya. Dan harus khuluk di dalam hid. Jadi orang Tino ni dia minta untuk bayar. Nak cerai. Sedekah dia dalam hid. Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Ya tolak orang perempuan dalam hid. Boleh ke? Agama kita kata tak boleh. Haram. Ada dipanggil ke tolak ketika mana orang perempuan dalam hid. Dia panggil tolak bid'ah. Bid'ah. Agama tak ajar tolak orang Tino dalam hid ni. Kerana dia akan memanjangkan tempoh indah bagi orang perempuan saat ni. Tetapi kalau sekarang ni daripada pihak perempuan sendiri nak tebuh tolak. Dia mau cerai kawan bayar RM10,000. Maka khuluk pada waktu tu boleh atas tok lelaki nak terima khuluk tadi. Tak apalah, mau cerai. Yang dia mau bayar RM10,000. Boleh. Kenapa? Walaupun kita kata tempoh indah tu tetap panjang, tetapi itu daripada kerelaan daripada pihak perempuan tu sendiri. Nampak dia sendiri hak nak. Jadi syarat tak boleh cerai waktu hit tu sebab bimbang takut orang perempuan tu jadi terzalim. Terzalim dengan sebab tempoh indah jadi panjang. Kalau cerai waktu tu tak kira lagi lah. Tempoh tersebut. Dan tiada harus rujuk bagi suami atas isteri itu, isteri yang tebuh tolak. Khuluk tadi. Jadi kalau si suami yang kita tolak isteri dia, boleh rujuk. Selagi mana tidak tiga tolak, boleh rujuk kembali. Bila-bila masa dia nak boleh. Syarat beri keluasan dia sebab dikira ke suami isteri dia lagi. Tetapi kalau dia tebuh tolak, maka tak boleh dia nak rujuk. Dengan makna kalau nak juga, kena menikah semula. Dan tiada pula menghubungi akad di akad khuluk oleh tolak. Maksudnya tidak dikira ke dengan tolak lah. Moga dia tebuh tolak khuluk. Tiada pula menghubungi akad di khuluk itu oleh tolak. Maksudnya tak perlu nak tolak pula lah. Dan harus baginya suami berkahwin dengan dia isteri dengan akad yang baharu. Dan jika di dalam iddahnya sekalipun, itu raya. Ada ke tak perkahwinan boleh dilakukan dalam iddah? Kalau soalan mari. Budak wak ujian, kalau yakes. Geti ke tak ni pak ni ke? Apakah situasi yang mengharuskan berkahwin ketika dalam iddah? Jawabnya, berkahwin ketika mana ditebuh tolak. Maksudnya orang Tino tu dia bercerai dengan lelaki dia saat ni. Maksudnya tidak bercerai tolak tidak lah. Terpisah tu dengan atas jalan tebuh tolak. Maka di dalam iddah tersebut boleh berlaku perkahwinan. Kalau orang sekali dengar nikah dalam iddah, mana boleh? Kena habis iddah dulu. Ni boleh ni dia kata. Dan jika nak royah pada kata boleh nak menikah tu, di dalam iddahnya sekali, dalam iddah perempuan tu, maksudnya dalam iddah lagi pun boleh. Hak tak laki tular lah, yang tidak tak laki hak lain ni. Hak tak laki tular. Faslum pada iddah dan ihdak. Ihdak tu patai tu lah. Dan istibrak. Istibrak ni masalah kita beli hamba yang kena tunggu suci sekali dulu. Baru boleh nak bersama setubuhi dengan hamba tu. Kita beli kedai, Allah ni tak ada lah. Zaman-zaman dulu. Akan datang ke berlaku pula masalah hamba ni. Apa zaman Piramli tu lah. Tak. Dia beli tok tua. Tok tua punya beli. Piramli ha. Yalah dah tu hamba dah tu. Jadi dia panggil bila kita beli hamba perempuan saat ni, boleh untuk nak disetubuhi. Berapa ramai pun tak ada masalah. Hak masalah isteri ya pak orang. Hak masalah hamba ni dia tak kira. Moga dia bukan isteri, dia hamba. Ayat lain. Maka wajib iddah atas perempuan yang mati suaminya dan atas perempuan yang diceraikan. Kemudian daripada
Daripada diwatikan dia perempuan oleh suami tadi. Wajib kena iddah. Kalau tok laki tak setubuhi lagi, tak payah nak iddah berapa dah lah. Hak ni tok laki telah setubuhi, maka wajib dia tu berlaku iddah. Maka iddah perempuan yang merdeka yang mati suaminya lagi bunting. Ya, bunting ni mengandung lah. Zaman lah ni tak nak kata bunting-bunting mah kau retin no, ingat lembu kau. Ya, cuma bahasa zaman dulu tak tahulah kalau lah ni pun mungkin di sebelah Fatani tu ya guna lagi perempuan tu bunting. Pak kita tak gunalah bunting bagi orang perempuan. Ni. Tu Allah ada kentanya demo hak tani tu guna lagi ke dak kata bunting bagi orang. Baik. Maka iddah perempuan yang merdeka yang mati suami lagi dia tu bunting mengandung ia perempuan tadi dengan beranaknya iddah dia tu dengan beranak nyonya perempuan tadi. Maksudnya bila perempuan tu beranak, habislah waktu iddah dia. Contoh kata 9 bulan dah. Tiba-tiba, tu laki cerai. Ataupun cerai dengan cara hidup ataupun cerai dengan mati. Esok ke lahir anak. Semalam mati tu laki. Wal ayada billah tak say lagi tu. Cuma nak kecek hukum. Esok ke lahir anak. Habis dah ke iddah dia? Habis lah. Sebab orang yang mengandung ni iddah dia hingga lahir anak. Kalau baru duduk sebulan, agak nak tunggu 8 bulan tu. Waktu dia tu baru habis iddah dia nya. Itu boleh ke tolak bini dalam waktu mengandung? Tak ada masalah. Sebab dia tak memanjakan tepuk iddah gapo dah. Dia lagu-lagu mana pun dengan semata-mata melahirkan anak, dia habislah waktu itu. Dan yang mati suaminya lagi tiada bunting, tak ada mengandung, dia kena iddah selama 4 bulan dan 10 hari. Dan iddah perempuan yang merdeka yang tiada mati suaminya yang bunting dengan beranak. Ingatlah kalau orang perempuan kalau hak mengandung, beranak, boleh dah nak untuk kahwin hak lain. Ni kau dengan doktor lalu. Dah halal doktor pun bujek. Dok perempuan pun comel. Kena syarat comel lah. Doktor pun nak pilih juga. Mari ingat ibu hak ada anak dah ni. Tak comel pula agak. Apa comel. Beranak. Lepas tu duk dengar dah. Duk balas dengan tok lelaki cerai dah. Boleh lalu. Panggil tok Godi lalu. Email ke apa. Akak ni ke hospital lalu. Baby duk menyusu lagi. Boleh. Sok. Nak kecek masalah sok. Dan yang tiada. Masuk metro masuk metro. Kalau nikah pelik-pelik gitu masuklah sok khabar tu. Dan yang tiada mati suaminya lagi tiada bunting. Tok laki tak ada mati. Dia pun tak ada mengandung. Yang mempunyai hik. Maksudnya perempuan tu masih ada darah hik. 3 kali suci daripada hik dia. Caranya suci kali pertama datang hik, suci kali kedua datang hik, suci kali 3 datang hik tu habislah tu iddah dia tu. 3 kali suci. Dan iddah perempuan yang merdeka yang kecil dan yang besar. Orang tina kecil ni maksudnya tak ada darah hik lagi. Yang menikah. Itu berlaku setubuh hek kau lagu mana kau. Masuk katanya nikah tu harus masa kecil tapi tidaklah kata duduk bersama. Tapi kalau takdir masalah berlaku setubuh. Lagu mana. Dan yang besar ni maksudnya monopus lah bahasa mudah kita. Besar ni maksudnya yang tiada ada baginya perempuan yang besar tu hik sekali-kali. Tak ada darah hik dah. Jadi hak kecil dan hak besar saat ni iddah dia. Dan yang putus asa, ada 2 asa lagi. Dan yang putus asa daripada hik, maka iddah dia nya 3 bulan.
Sebab golik orang perempuan indah ni memang 3 bulan lah. Kalau aturan kita rehik tu biasa. Maksudnya tak ada kata ada setengah tu mari lambat. 4-5 bulan sekali baru datang sehik. Tu lama lah indah dia. Tapi kalau orang perempuan hak normal tiap bulan tu dia datang. Dia datang 7 hari. Jadi dia suci 23 hari. Lepas tu mari pula. Jadi goliknya 3 bulan tu kalau hak adat biasa orang perempuan ni habislah waktu indah dia. Maka oleh kerana tu kalau hak tak datang darah haid terus ni kira dengan 3 bulan juga. Dan iddah perempuan yang sahaya yang buting dengan beranak perempuan hamba. Tak ada ayat masalah perempuan merdeka. Ni perempuan hamba dengan beranak. Dan yang tiada bunting maksudnya hamba. Hamba yang mana dia tu tak ada mengandung. Yang mati suaminya 2 bulan dan 5 hari. Ia separuh daripada hak merdeka. Hak merdeka ke 4 bulan 10 hari. Jadi hak hamba, perempuan hamba hak biasa ni, iddah dia separuh daripada merdeka iaitu 2 bulan 5 hari. Dan iddah perempuan yang sahaya yang diceraikan lagi mempunyai haid, maka 2 kali suci. Sebab kalau orang perempuan hak merdeka dia 3 kali suci. Jadi separuh daripada hak merdeka 2 kali lah. Dan yang sahaya, perempuan sahaya lagi yang tiada mempunyai haid, dengan bahawa ada ia sahaya perempuan tu kecil ataupun besar yang tiada haid sekali-kali ataupun yang putus asa daripada haid dah. Maka iddah dia 1 bulan setengah. Deh 45 hari lah. 1 bulan setengah. Tidak ada. Qala al-mu'allif dan wajib yakni bagi laki-laki atas suami bagi isteri yang beriddah raja'iyah. Iddah raja'iyah ni iddah boleh rujuk. Iddah hak tolak 1, iddah hak tolak 2 tu dia panggil iddah raji'i. Jadi wajib hukum syarak maksud kata tak buat berdosa ni. Wajib atas suami bagi isteri maksudnya untuk laki kena buat. Yang beriddah raja'iyah yang tiada mendurhaka maksudnya dia tu tidak nusyus. Tidak nusyus dia tak durhaka. Lepas tu tak tahulah lagu mana je jadi. Tak ada chemistry kau apa dia panggil ni. Tak. Jadi tak boleh nak duduk lama. Okey, hok perempuan ni tak berjurut dah. Ya sebenar nak cari orang perempuan jurut zaman ni pun Nabi SAW kata ibarat cari burung gagak sayap putih. Ada jumpa kau. Kalau ada orang mari saya kau tengok. Susah nak cari. Bocak putih tu boleh buat ya. Ni memang burung gagak sayap putih. Itu Nabi nak umpamakan nak cari pasangan yang soleh dan solihah susah. Tapi orang kita ni peliknya dia cari, dia tak cari hak soleh-solehah. Dia cari tak ada gaji tetap. Ada kereta. Ada rumah. Kok boleh ada kubur lalu ni? Itu boleh kita lah ada harta saja. Nabi nak ayat sallallahu alaihi wasallam nak ayat kata susah nak cari orang ada agama di ibarat seperti gagak sayap putih ni. Tak usaha kita pada nak cari orang-orang yang bagus dengan agama. Tu dia panggil materialistik lah tu kita tu. Dia boleh dikatakan kebanyakannya gitu berlaku. Tak terkecuali lah hamba pun lebih kurang. Ya kita kata tak dia pun hamba tu lah ya. Kalau mari hak belpayo tu lihat juga. Jadi selalulah. Pada ada repa. jadi repa. Bukan dia repa. Tu jadi selalulah. Tengok. Cuma mari hak naik motor, hak pakai pio, hak jemput tetap. Kita jumpa semua, lepas tu tiba-tiba budak ni mari rumah kita. Mana ni? Tak ada lah haji, nak nama anak haji. Mungkin juga apa? Tengok. Padahal dia orang bagus dengan agama, kita pun tahu.
Tak boleh mahal lah. Pocik ni mahal. Mahal tu lah kena wika orang ada agama. Hak tu kau tak ada agama tu anak hak murah. Oh, pasal lalu wika hak tu kita pun. Oh, murah lah. Ada agama tak ada agama tak apa, bui semata. Sebab mahal tu nak wika hak orang ada agama. Nabi sendiri salah kata-kata susuk nak cari. Kita mudah. Jadi kalau orang betina ni berjurus dah ni makruh ni tolak ni. Orang perempuan yang bagus dah dengan cara kehidupan dia dengan tok lelaki hok berjurus yang kita tolak gak makruh. Nampak ni? Makruh tu kita tolak patut. Ada pun perempuan hok tak berjurus gapo cakap nak ajar tak terima juga pelajaran. Tu molek kita cakap. Apa? Onye jadi duk tanggung dosa. Kak nak suruh semaya, tak semaya. Bukan sunan, nak suruh semaya pun tak. Baca Quran pun tak. Lepas tu apa yang kita cari hak ni mula-mula gitu nya apa. Ni dia panggil ni. Buta dengan cinta. Ada tak ada hurah dah. Kalau lah buta dengan cinta semata-mata. Tak ada dah. Orang tak carilah. Orang kalau pakai tudung pun tak. Ada demo waktu ke Ustaz. Ya orang puan ni tak comel agama. Kita boleh beki. Ada. Tak comel rupa. Tak boleh beki dah. Hayak tengok yang buat gitu pula. Jadi tak ada agama pun tak apa lah. Asal ada rupa. Siapa aja. Nabi ajar kok lain. Nabi ajar suruh cari hak ada agama dulu. Nya agama kata hidupnya rupa kau mana weh. Kalau gapo dengan keadaan hidup kita sebab tu lah. Ya kalau orang puan comel lotek pun makruh juga menikah. Tu dalam kitab kata makruh kahwin dengan hok comel lotek. Masa dulu kita duk baca kitab di Mesir tu. Kak demo tanya lah, apa tu nak wisap pun. Kita kata mari kita, makruh pun tak apa, muka comel lotek. Ada orang ngajar bersama telur juga. Dia tak ada makruh juga. Tapi lah ni tak boleh ayat kita lah. Ni kodoh ni. Nah. Makruh. Bapa makruh. Noh lah bimbel. Nak pergi kerja bimbel tinggal bini comel lotek rumah ni. Tak kena bawa pergi masuk pejabat. Tak boleh. Bimbel nak pergi kerja jadi tak tunai semua. Pikak orang lah kalau comel lotek sangat agak. Kita ni hok comel. Comel tak apa. Kalau comel lotek, boleh molek juga. Khairul umur awsatuha. Agama ni nak kada semua-semua perkara pun tengah. Dan bagi perempuan, raj'iyah yang tiada mendurhaka, kena setia berapa ni? Kalau bini yang molek, tak ada buat perangai kita yang kita tolak dia. Wajib kena setia ke kediaman bagi dia. Di dalam waktu iddah tu. Kalau 3-4 bulan kena bayar. Dan kena nafkah sehari-hari tu. You nak makan, you nak minum, kena nafkah. Jadi kalau kita ni duduk sewa setepak di rumah, tak boleh halal keluar lah. Bila dah kita cerai. Moga dia bukan orang hok tak berjuru. Orang berjuru, kena bagi dia tepat. Saat ni kita kena hambak keluarnya. Dah pandai sangat nak cerai bini. Tak berjuru. Dan wajib kena pakaian, nafkah pakaian lah. Setahun 2 lah paling kurang. Hok guna sabah lah. Kalau kaya kak, hok layak dengan dia. Tak, kalau hok tak apa kaya kak, kain bandar tak pedah. Kau tak apa kaya ni. Tak apalah, hok kelayakan dengan seorang sana. Dan bagi perempuan yang bain, cerai bain. Maksudnya, hok tak nak rojok lah ni. Tempat kediaman, tiada lainnya. Wajib tempat kediaman yang untuk dia nak beredah. Kalau bain ni. Nafkah gapo pakaian, tak wajib. Melainkan wajib juga. Kan ni kata tak wajib benda lain. Melainkan ni wajib juga yang bunting daripadanya. Maksudnya orang tina tu ya tolak bain dah. Tolak hak tak nak rujuk. Tapi hak perempuan saat ni tu mengandung anak jantan ni. Maka kena tambah. Apa? Maka wajib baginya, bagi suami tu nafkah dengan sebab anak itu.
Sebab dia duk mengandung ke anak kita, maka wajib kita nafkah ke dia juga. Walaupun dia ni tolak baing. Hak sanding tolak roja'i kena nafkah. Tolak baing tak payah kena nafkah dah muka. Tak payah nak rujuk dah. Tapi tetap kena nafkah kalau dia tu mengandung ke anak kita. Dan wajib atas isteri yang mati suaminya ihdak. Ihdak ni kena berkabung lah. Berkabung. Tak tinggal ke berjanguk. Iaitu apa ihdak? Bahawa tertahan ia isteri di dalam iddah. Masa iddah 4 bulan 10 hari tu. Sama ada pada badan dia atau pada pakaian dia atau pada makanan daripada bubuh bau tak boleh makanan dia pun tak boleh hok bau sedap. Dia ada jenis makanan tu hok dikehendakkan dengan baunya dia. Apa? Tak boleh ada hok bau sedap. Sedap bau ikan. Tu tak apa hok tu. Hok dia bukan bau. Hok sedap hok dimasukkan dengan misal kita kata minyak wangi tu lah. Jenis bau hok pada mulut tu kaya. Dia mau komo kau jadi nak bau wangi. Tak boleh benda-benda tu. Tinggal ke daripada berwangi-wangi. Nak keluar rumah pun tak boleh tu. Nak pergi kubur tok lelaki ke apa semua. Tak ada hajat. Adapun kalau keperluan dia nak kena beli barang, tak apalah. Itu keperluan. Kalau tak ada keperluan, pos sekarang boleh gerak dah. Nak pandai kau gapo boleh mak mari tepas masuk mak naik rumah gapo. Jadi kalau you nak pergi juga beli tu, saja-saja puas nak duduk rumah tu, puas duduk rumah. Tak boleh lah. Jadi kalau terpaksa kena keluar, boleh keluar. Kalau kata tak ada terpaksa, mungkin zaman sekarang ni boleh telefon demo atas makanan sayur ke air ke apa rumah, maka tidak ada hajat keperluan keluar, tak boleh nak keluar. Atau pada pakaian atau pada makanan daripada bubuh bau-bauan pada siang daripada malam tak boleh laku-laku. Mungkin tujuan apa dah lagi nak bau-bau wangi ni. Masa tok laki hidup dah nak bau wangi sangat. Tok laki mati nak bau wangi. Pelik jadi. Orang ni kata Syarok kata gitu nak lagu lain sok rumah. Syarok suruh wangi masa tok laki hidup, tok laki dah ada. Dia tak bau wangi, tok laki dah ada. Awak tok laki balik gak duk pergi ikan. Entah nak buat kuan ustaz ambon masuk. Ya gini, ya kita tengoklah tanya mana tok laki balik. Ya kau buku pak ya balik gak. Kalau kita duk rumah apa kat waktu tu kalau boleh gak dia nak pergi ikan dalam waktu tu ni. Ni dia set masuk berapa tu anak balik ni. Dia pergi ikan mata. Lah, ayah lah, berapa. Itu laki balik, tak ada rasa. Tak ada rasa. Kalau nak ikan ayah tu, belum tu laki balik. Maksudnya kalau waktu tu laki balik ni, kalau boleh pakai wang pakai baju comel. Pahala tu. Orang tino pakai baju comel, bang depan tok laki. Allah, boleh pahala. Ni pakai baju soyok, tiok lah. Tak ada baju lain nak pakai pun ada. Ada, ya. Jadi tak boleh lagi tu. Nak keluar comel. Masuk rumah enggak Allah, saya behong. Nak, laki nak tengok, rasa tak kamu nak tengok. Tak boleh gitu pahala ni. Orang tengok tengok gini mu. Tak payah main ber dah. Bukan maksud tak payah main ber sunat tu lah. Nak boleh ngapa hak ni pun banyak mana dah. Hak wajib tu tak kena buat. Hak sunat tak buat pun. Cukup dah orang tino ni. Nak puasa. Nak puasa sunat. Minta izin tak lelaki. Puasa. Lelaki kata tak payah puasa dah esok. Tak puasa tu boleh pahala daripada puasa. Berarti minta tak lelaki biar nak puasa esok. Kalau boleh biar ayat lah. Tak payah puasa. Pakak tak jadi. Pakak gitu. Tak jadi. Hak pakak ni. Hak betul-betul. Dia nak puasa tapi tak lelaki tak ui. Hak puasa sunat ni lah. Mungkin minta izin puasa Ramadan. Juru tak tepat tu dia bagi. Tak lelaki tak payah puasa dah esok. Dia tak puasa tu lebih pahala daripada dia duk puasa. Tengok orang tino ni. Tapi tak nampak kata pahala hak tu. No.
Hok kita bukan semua ni kita kata. Hok tina bagus pun bagus. Nih, jadi tak nampak pahala hok lain. Hok ni tak payah keluar duit ni. Tak, habis perfume kat minta tok lelaki suruh beli hok baru pula. Dia kata, "Mana tok bau wangi ni?" Tahu dah habis dah. Ayo beli hok baru pula. Kalau abang rela dengan bau ni kak. Lah, kau tak rela kak beli hok baru lah pula. Gitu. Nak keluar rumah pakai lah 1 kilometer depan. Jangan tu dah. Kita puak ahli Jumaah ni, hok muslimat duk mengaji, hok tok lelaki duk mengaji. Janganlah ada mana-mana bini kita, anak kita hok perempuan keluar rumah dalam keadaan bau-bau yang melampau. Tak boleh lah. We tutup koda-koda tak apa. Bukan tak boleh langsung. Yang orang panggil menyebabkan orang tu jadi duk nak mau. Jabat banyak hok jenis gitu. Cikgu pergi sekolah, bukan cikgu pergi sekolah, ustazah. Sama naik dengan teacher. Bukan sama naik dengan cikgu, ustazah sama naik dengan teacher. Alah. Mana jadi ustazah? Habis. Atau ketiadaan mana tak dia? Mana ni kepek ustazah kak? Dan wajib atas isteri yang mati suami dah. Tu situ. Tinggal ke daripada bau-bau pada sia dia malas dia daripada berhias, tak boleh berhias. Tinggallah dulu mah-mah tu, tak payah nak berhias sangat. Dan haram atas perempuan memakai pada siang hari akan pakaian emas. Tak boleh. Cicing kau bagi kemas dan perak dan lainnya. Tak boleh. Siang hari tu nak pakai emas. Daripada segala perhiasan, pakai celok mata siang hari tu. Tak boleh lah. Dia jadi menghiasi tu tak boleh. Ada pun pada malam maka makruh. Boleh juga weh. Malam nak pakai emas tak ni tu, ni masalah tu lelaki mati ni lah. Makruh hukum dia. Dan harus menyisir rambut dengan ketiadaan minyak. Tengok. Orang tino mati tak lelaki tahu kau siapa gini mau hukum tak mari masjid lah. Tahu. Kalau kita kata dia tahu ustaz, dia tahu kok mana pelik kalau dia tahu. Mari dengar agama pun tak tahu ke mana. Goliknya tak tahu ada tak buat benda berdosa. Baik. Dan harus menyisir rambut. Harus sisir rambut ni. Untuk lelaki duk mati nak ihdak ni. Dengan ketiadaan minyak. Minyak tak boleh juga. Dan jika meninggal ia perempuan yang ni tak berhias. Akan ihdak di dalam sekalian masa iddah. Atau setengahnya masa iddah itu. Nescaya berdosa ia perempuan. Misal ada waktu 2-3 bulan. Sebulan lebih lagi, tak buat ni. Rasa potok lelaki mati lama sangat dah. Tak boleh dosa. Tu yang nak keluar rumah tu. Jangan sangat lah. Nescaya berdosa ia perempuan jika mengetahui ia perempuan akan haram meninggal akan ihdak. Kalau dia tahu, dia pergi buat juga dosa. Ni kata, aku tak tahu. Tak tahu mana, hok bagi wajib tahu. Nah, kau kata di maaf tak tahu ni orang baru masuk Islam. Dia banyak hukum hakim agama dia tak tahu mana. Hak ni 50 tahun dah dalam Islam. Mu tak tahu. Mudah demo. Nah. Bagi hak wajib kita tahu. Mana tahu? Syok ke? Syok lebih. Tak bunyi sedap ambo ni. Demo pun tak berdaya mana. Dah. Mu nak pergi. Syok dah. Kasih lapis 10. Habis itu. Apa dah? Dan wajib atas perempuan yang baik melazim ke rumah. Baik ni. Baik ni tolak 3. Baik. Tebuh tolak baik. Kau tak boleh nak rujuk. Baik. Habis itu. Dan wajib atas perempuan yang baik melazim ke rumah. Bukan hak mati tak lelaki saja ni. Hak baik pun. Ni ada masalah nanya orang perempuan baik ni. Betul kau wajib kena duduk rumah. Ni ada sini ni. Kena tanam molek ni. Kena ada hilat molek ni. Wajib atas perempuan yang baik melazimkan rumah. Menaikkan kerana darurah seperti keluar. Supaya memberi makan dia. Hasilnya ada.
Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من أولئك الصالحين اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم warhamhum rahmatan ammah. Ya Allah, kekalkanlah rumah tangga yang kami bina. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah rumah tangga yang kami bina di atas rahmat kasih sayangmu. Ikhlas mengikut akan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagi zuriat kami, ya Allah, kami dan seluruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah pernikahan kami ini mendapat ganjaran di sisimu, ya Allah. Sama ada kami berhipung, kami berpisah kerana-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.